Student pun tak selamat, rider pun tak selamat. Ingat kita jangan potong traffic light tau korang. Bahaya. Kalau kita potong traffic light kan, kita cepat berapa saat je. Baik kita tunggu je traffic light, betul tak? Allah, motor kau mati. Mati pula. Okay, so kita dah masuk dah dekat UiTM Puncak Alam. Walaupun pelajar tak sampai lah UiTM kan, tapi tak apalah, kita hantar makanan untuk student-student UiTM. Saya pernah masuk sini waktu malam, memang seram gila. Mungkin sebab gelap kot. Laju je motor abang tu. So kita nak sampai dah, lagi 4 minit je. Tapi ni customer ni kata tolong letak macam dekat sini. Setahu saya memang tak boleh naik atas lah, memang kena letak kat bawah. Lagi bagus lah untuk keselamatan masing-masing. Baik pun keselamatan untuk student, untuk rider pun sama juga. Sekarang ni macam-macam kes. Student pun tak selamat, rider pun tak selamat. Tapi kan masuk tempat-tempat UiTM ni kan, tak tahulah, dia rasa macam seronok. Tak tahulah, sebab saya tak pernah masuk UiTM ke apa kan, rasa seronok kan. Tempat ni macam besar je. Okey, dah sampai dah. Diorang kata dekat Rafflesia 5, betul? Okey. Letak atas rak air kat lobi college. Rak air vending machine ke ni pun rak air. Tapi sini tak boleh lah, sini nanti jatuh lah korang. Oh, yang atas ni kot. Okay. Oh, at least 2 keping. Settle. So order dah tak ada, membangau lah kita. Motor saya ni kan, kalau isi minyak full tank je, mulalah jadi macam ni.